Betul ke orang duk cakap barang-barang terpakai, barang-barang daripada pasar karat, bundle, pre-love, boleh dikatakan sesetengah tu ada penunggu. Sebab aku ada baca beberapa kisah yang di mana dia beli barang daripada pasar karat dan dikatakan barang tu ada penunggu. Dekat sini siapa je yang tak suka pasar karat? Aku sendiri pun suka dengan pasar karat, bahkan aku pernah berniaga di pasar karat. Dekat pasar karat ni macam-macam benda kita boleh dapat. Baju, seluar, barang-barang antik yang unik-unik lah. Memang kalau pergi tu tak rugi. Jadi dekat sini banyak juga tempat pasar karat. Dan salah satu yang terbesarnya di Nak Pokok Getah yang terletak di PAF. Tapi ada yang mengatakan setengah barang tu memiliki penunggu. Dan kalaulah kita tersalah beli, boleh jadi masalah untuk kita nanti. Jadi kisah ni yang aku terbaca, ada seorang ni, kita panggil dia sebagai Faiz. Faiz ni satu hari dia pergi ke pasar karat untuk sajalah cuci-cuci mata. Tapi dalam dia duduk tengok-tengok, dia ternampak satu jam tangan yang unik. Jam tangan tu boleh dikatakan jam yang lama lah. Dan jam tu dikatakan juga main daripada luar negara. Pada asalnya, Faiz ni bertanya lah dekat penjual tu yang jam ni ada masalah apa-apa ke, mungkin ada benda-benda yang tak bagus ke, sebab yalah dia pun risau kan selalu dengar-dengar daripada mulut orang. Tapi penjual ni biasalah kan, tak semua benda dia tahu. Barang tu dia ambil, cuma dia jual. Tak semua barang yang dia cari. Dia ni siapa, bilik bomoh mana, apa terjadi, tak pernah orang tahu. Penjual tu pun beritahu yang tak ada apa masalah pun kan sepanjang dia pegang jam tu. Jadi si Faiz ni pun belilah tanpa berfikir panjang. Jadi selepas saja dia beli tu, banyaklah kejadian-kejadian aneh dan juga pelik yang terjadi dekat dia. Jadi pada hari pertama dia pakai jam tu tak ada masalah, normal je. Jam tu pun hidup lepas dia pasang bateri semula kan, pergi kat kedai, pergi repair balik semua elok, tak ada masalah. Tapi selang saja beberapa hari, keadaan dia dah makin pelik. Sebab setiap kali dia kat rumah kan, dia akan ternampak macam ada bayang-bayang yang melintah dekat belakang dia. Sebab benda tu dia tak pernah lalui sebelum ni, sebelum dia beli jam tu lah. Selepas dia beli jam tu, dia selalu diganggu dengan macam ternampak bayang-bayang, ada benda melintah. Jadi benda ni menjadi muskil untuk dia. Jadi selang saja beberapa hari, satu malam tu dia tengah tidur, tiba-tiba dia terjaga disebabkan terdengar bunyi jam. Padahal di rumah dia tu tak ada jam yang jenis bunyi-bunyi pun. Macam jam dinding yang bunyi ketong, keting, ketong, tak ada. Jadi bunyi tu main dari mana? Dan benda yang anehnya, bila dia keluar ke rumah tak pakai jam tu, keadaan badan dia asal macam sakit-sakit. Dia asal macam tak selesa. Tapi bila dia keluar dengan pakai jam tu, badan dia asal sihat. Jadi kat situ dia asal macam pelik. Apa kelebihan jam ni? Ada super power ke? Power Rangers? Jadi maksudnya jam tu macam nak terikat dengan dia, tak mau lepaskan dia. Tak masuk lagi bab mimpi, yang di mana dikatakan setiap malam dia bermimpi ada seorang sosok lelaki memakai jam yang dia beli tu lah. Boleh dikatakan lelaki tu pemilik jam tu, tapi sosok dia, wajah dia tu tak kelihatan, keadaan dia gelap. Cuma lelaki tu macam cuba nak sampaikan yang jam tu milik dia. Jadi dia pun macam biasalah mimpi, benda tu tah betul tah tidak pun tak tahulah kan. Jadi dia pun cubalah untuk abaikan benda tu. Tapi pada akhirnya sampailah satu tahap dia terpaksa kena jumpa dengan seorang ustaz, disebabkan dia tiba-tiba rasa kurang sihat. Jadi keluarga dia ni pun bawa lah dia pergi berjumpa dengan beberapa ustaz kan. Ada sesetengah ustaz yang mengatakan benda tu main daripada jam tu sendiri. Jadi ustaz tu bertanya lah dekat dia di mana dia beli kan. Dia pun cerita lah yang dia beli dekat pasar karat kan. Dia pun siap beritahu yang dia dah tanya dah dekat penjual tu. Tapi penjual tu bercakap tak ada masalah apa pun dengan jam tu. Tapi sebaliknya tidak. Ustaz tu mengatakan yang jam tu memiliki penunggu. Tapi benda tu tak dicerita sepenuhnya sebab ustaz, selalunya ustaz ni dia takkan bongkarkan semua. Dia macam bagi hint-hint je lah kan, supaya macam tak apalah kan, lepaskanlah jam tu, tak payah pakailah. Nanti ustaz bantu bagi ayat ke apa. Dia tak macam bomo. Kalau bomo ni dia akan cerita detail apa yang berlaku. Jadi disebabkan macam tu, dia nak tahu main pada mana jam tu kan, dan apa yang terjadi dengan jam tu. Jadi dia pun pergilah mencari seorang bomo kan. Sebab bomo ni biasalah, bomo ni dia akan bercerita tak seperti ustaz. Ustaz ni dia tahu yang benda tu dia tak boleh keluarkan satu kenyataan, sebab yang maha mengetahui hanyalah Tuhan. Tapi bomo tak, bomo yang maha mengetahui adalah hantu. Jadi dia pergi berjumpa dengan bomo. Jadi bila saja dia berjumpa dengan bomo, bomo tu mengatakan jam tu pemilik seorang lelaki yang berasal daripada luar negara lah. Dan bomo tu juga mengatakan yang lelaki tu, pemilik jam tu, mati bersama jam tu.
Jadi boleh dikatakan yang roh dia tu masih ada dekat jam tu lagi lah. Dan akhirnya bomoh tu berubat dia semula, si Faiz tu, dan suruh Faiz tu pulangkan semula jam tu kepada penjual. Jadi dekat sini menjadi salah satu peringatan. Tak salah nak bermain dengan barang-barang benda, tak salah nak cari barang-barang karat, tapi tengoklah dengan berhati-hati, jangan tersalah beli.